Kak Odah tak berapa kenal ikan-ikan ni sayang. Tak tahu ni ikan apa. Dia banyak tulang. Tapi mau kalau kata gamau hampa goreng dia bagi garin. Buat masak cuka lagu ni kan. Sedap. Tak tahu nak habak sayang. Oi. Semua kalau kata gamau tak ada buat kerja apa tu kan. Mailah teman Kak Odah sana buat masak cuka di kamar mentua kesayangan Kak Odah ni. Semula-mula sekali macam biasa lah sayang nak. Kita goreng dulu ikan kita bagi garin elok kan. Mau kalau kata gamau hampa nak pakai ikan-ikan lain pun tak ada masalah apa nak. Kak Odah tak apa kenal nama ikan ni nak habang ke hampa pun. Tapi mau kalau kata gamau tak silap Kak Odah lah kan. Masa beli baru ni dekat dia punya tanda harga tu dia tulis ikan kapah ke ikan bulan ke ikan bendang ke apa. Tak tahu. So minta maaf lah banyak-banyak nak. Mau kalau kata gamau salah habang nama ikan tau. Pasal Kak Odah hang ni beranak tengah pekan lostar cik. Oi bukan tepi pelabuhan. Takat temenung boret, temenung tangsi tu aku kenal lah. So lepas kita dah buang sikit minyak dalam belanga tu, kita loncok masuk pi dalam tu kita punya bahan-bahan tomeh. Untuk bahan-bahan tomeh kita tu ada bawang besar, bawang putih, halia, cabai melaka, cabai hidup, campur-campur pi sekali dengan biji sawi. Serbuk kunyit jangan lupa nah. Sayang-sayang Kak Odah semua nah. Tak maulah masa cuka kita tu nampak putih renyek sangat. Mau kalau kata gamau tak bubur serbuk kunyit sikit. Kak Odah bukan nak cakap apa lah kat hampa. Kak Odah heran loh. Ramai yang duk candik-candik Kak Odah dekat dalam ruangan komen. Hampa tahu tak? Dia boleh duk buat terkejut gempak berak kan. Tiba-tiba Kak Odah baik dengan mak mentua kesayangan Kak Odah. Lepas tu duk candik-candik kita pula tu. Duk kata Kak Odah ni perasan tak dan 2, 3, 4 kali Jumaat. Korang ajar mak apa hang tu yang tak dan 2, 3 kali Jumaat. Balik pergi tengok lekas mak apa hang tu. Amboi sedap mulut je nak kata-kata kat kita. Nak candik-candik kita. Satgi Kak Odah kata balik. Kau tarik muka unfollow. So sayang-sayang Kak Odah semua. Lepas kita punya bahan tomeh tu kan, bawang-bawang kita tu dah melayu cantik. Kak Odah masukkan lebih kurang 1 cawan kita punya cuka. Diikuti pula dengan kita punya ayak. Untuk sukatan ayak tu takkan nak tanya Kak Odah kot. Terpulang punya pasal mampoi. Pi banyak mana kuah hampa mau banyak tu jugalah ayak hampa bubur hampa pun. Sepatutnya hampa kena bersyukur, kena berseronok, bergembira bila tengok Kak Odah dah berbaik balik dengan mak mentua kesayangan Kak Odah tu sayang. Bila Kak Odah ni mengamuk, merentan naik angin dekat Tok Yah, hampa kalut, hampa kata aku ni mulut korang ajar tak entang mak mentua. Bila kita dah baik lagu ni dengan mak mentua kesayangan kita ni, dia duk candik-candik kita pula tak dan 2, 3 kali Jumaat lah mimpi malaikat maut lah nak boleh kata Tok Yah lah kepala otak hang. Kak Odah bukan nak cakap besar lah sayang. Tanah-tanah Kak Odah lapang relung tu mau kalau kata gamuk joy tu pejam mata aku anak aku tak susah sampai lapang keturunan hang tahu dah. Tanah Kak Odah hak relung nombor 6 tu hak betul-betul tepi jalan raya besar tanah bendang tu betul-betul dekat sebelah tanah Chin Hin dulu hang tahu dah. 10 tahun dulu nu Chin Hin beli tanah tu dekat 2 juta hang tahu dah. Bayangkan mau kalau kata gamuk Kak Odah joy regala 2026 ni berapa aku dapat. Pasal tu Kak Odah geram mau kalau kata gamuk depa duk candik nak boleh kata Tok Yah lah nak boleh gelang mah Tok Yah hang ada gelang minggu 3 orang je sayang. Oi aku tak ada nak heran eh. Hampa ingat Kak Odah perangai macam setengah orang ke? Mai renjah duit depan muka, mai bentang tanah depan muka tak oi lupa apa orang buat kat kita sebelum ni. Amboi ayam katik kau lah narang banyak cantik muka hang. Kak Odah payah nak lupa apa orang buat kat kita. Tapi hak ni Kak Odah kalah pasal rahmat dan juga berkat bulan Ramadan. Allah Ta'ala punya kerja sayang bukan kerja kita. Bulan suci Ramadan orang kata mempertemukan balik kasih sayang antara kami. Dah lama dah putus dah hilang lama dah sayang. Syukur alhamdulillah lah orang kata kan. Tu pun tak faham lagi hang pasal apa hang sekolah pada jaduh aja ke. Duk candik-candik kita duk peli-peli kita baik tak kena gaya lepas raya jadi balik kepala otak hang. Tengok dengar berdoa baik-baik sudah. Banyak cakap pula aku gampi tapak kaki tang muka tu sagi budak men kot. Geram Kak Odah lah. Nipis habis pahala puasa aku hari ni. So sayang-sayang Kak Odah semua lepas kita dah masukkan ikan ada kita goreng dulu tu sayang. Kita tinggal sat dalam tu kita biak bagi dia mendidih lagi sekali nah sayang nah. Sedapnya bau masak cuka Kak Odah sayang. Tak sabarnya nak tengok mak mentua kesayangan Kak Odah makan sagi ni. So sayang-sayang Kak Odah semua dah pun siap tu. Masak cuka ikan apa? Kepala bapak apa? Tak tahu ah. Untuk hampa adik-adik Kak Odah, kakak-kakak, abang-abang Kak Odah yang ada tanah sendiri macam Kak Odah nak bina rumah idaman hampa. Kak Odah nak perkenalkan hampa dengan Ho Construction. Bukan construction yang cikai-cikai cik oi. Antara yang terbaik daripada yang terbaik yang ada dekat dalam negeri Kedah ni sayang. Depa punya kontraktor ni sayang berpengalaman lebih daripada 40 tahun berdaftar sah dengan CIDB. Kerja buat depa ni cekap cepat pula tu elok tak ada lah mangut kemut-kemut nak bagi siap rumah orang seketui pun. Kak Odah memang sure kan sangat sayang mau kalau kata gamau hampa nak bina rumah idaman atas tanah sendiri pakai-pakai lamai buat dengan Ho Construction. Booking ni serendah RM1,000 saja pula tu hampa boleh bayar 5 kali sepanjang tempoh pembinaan rumah hampa tu sayang. Lah ni depa tengah buat promosi tak sayang. Promosi sempena bulan Ramadan mau kalau kata gamau hampa buat rumah dengan depa bagi percuma kabinet TV. Hampa tak gila ke dengar construction mana lah. Nak murah hati macam dengan Ho Construction ni nak bagi dekat hampa sayang. Semua kalau kata gamau hampa tercari-cari construction untuk nak bina rumah idaman hampa atas tanah hampa sendiri pakai-pakai lamai buat dengan Ho Construction. Depa cover area Perlis, Kedah, Pulau Pinang tapi bukan island takat seberang Jaya, seberang Perai tu boleh lah sayang. So untuk hampa semua kesayangan Kak Odah mau kalau kata berminat tu boleh pergi tengok dekat showroom depa dekat Easy Tol Pendang. Untuk maklumat lebih lanjut hampa telefon depa terus sayang. Senang kerja lah. Semua kalau kata gamau hampa nak bina rumah idaman atas tanah sendiri siapa kita nak cari sayang? Ho Construction. Kali lagi Ho Construction. Kali lagi Ho Construction. Betul, pandai.